banyak daun sebenarnya ni juga satu cara, salah satu cara kita pruning pokok mangga lah. Bagi yang faham okey, yang tak faham macam pelik lah, tapi sebenarnya ni normal. Kita buangkan daun-daun yang di bawah ni. Okey, kalau pokok ni dah matang, dia akan keluarkan bunga. Macam ni kan. Aduh, tak sampai. Ni semua daun ni tak pakai. Kita nak segala nutrien lepas ke atas. Ni pun sebenarnya kena buang. Ni, aduh, tak sampai. Mana yang saya sampai je lah. Yang tak sampai tu kena pakai tangga sebenarnya. Okey, kita tak cukup tinggi kot. So kita buangkan daun-daun yang bawah macam ni kan. Ni tak ada function daun ni. So daun ni membantu bila kita buang, dia akan bantu membawa nutrien naik ke atas. Jadi pokok akan tumbuh dan memucuk elok lah. Ni tu daun dah hijau kan. So daun yang di bawah macam ni. Ni dah dipucuk. Ini kena buang lah. Ni contoh. Ni dah ada kan atas. So yang ni. Okey, buang biar dia naik ke atas. Biar dia bercambah di atas sana.